Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kumpulan kami akan membentangkan tugas kumpulan yang bertajuk Komunikasi Perundingan. Ahli-ahli kumpulan kami terdiri daripada Nur Halidah binti Muhammad Halil, nombor metrik 290207, Nur Dianti binti Sulong, nombor metrik 290226, Nur Adina Syafiqah binti Mahdi, nombor metrik 290218, Elvino Julius, nombor metrik 290118, dan saya, Syarizal bin Harun, nombor metrik 290254. Komunikasi yang berkesan memainkan peranan penting dalam menentukan kejayaan sesuatu perundingan, terutama dalam konteks antarabangsa yang melibatkan perbezaan budaya serta latar belakang komunikasi yang berbeza. Menurut Dewan Bahasa dan Pustaka, komunikasi merujuk kepada perhubungan sama ada secara langsung atau melalui perantaraan seperti radio, surat atau telefon, menurut Kamus Bahasa Melayu tahun 2017. Perundingan pula merujuk kepada satu proses perbincangan antara dua atau lebih pihak yang bertujuan untuk mencapai kata sepakat dalam sesuatu perkara. Ia melibatkan rundingan strategik, pertukaran pandangan dan usaha untuk mencari penyelesaian yang menguntungkan semua pihak yang terlibat. Bagi konteks perundingan, komunikasi merupakan elemen utama yang membolehkan perunding mencapai objektif, membina hubungan yang kukuh serta menyelesaikan konflik secara berkesan. Bagi memastikan komunikasi yang berkesan serta kejayaan dalam perundingan, mengambil contoh dari Biro Hal Ehwal Perdagangan dan Budaya Kementerian Dalam Negeri Amerika Syarikat, beberapa langkah strategik perlu diambil. Langkah yang pertama adalah melakukan kajian awal mengenai budaya dan protokol perundingan negara yang bakal dikunjungi. Pengetahuan yang mencukupi mengenai budaya, norma sosial serta etika komunikasi akan membantu memastikan kelancaran proses perundingan. Hal ini merangkumi pemahaman tentang gaya komunikasi yang dominan, bahasa tubuh yang digunakan serta aspek keutamaan dalam perbincangan dan perundingan. Sebagai contoh, gaya komunikasi di Amerika Syarikat cenderung bersifat berterus terang dan berasaskan fakta. Individu di negara tersebut menghargai ketelusan, komunikasi yang jelas serta penyampaian maklumat secara langsung. Oleh itu, sebagai perunding, penyampaian hujah perlu dibuat dengan tepat dan jelas tanpa kiasan yang berlebihan. Poin yang seterusnya ialah penguasaan bahasa Inggris dalam perundingan. Kecakapan dalam bahasa Inggris perlu dipertingkatkan bagi memastikan komunikasi yang lebih efektif sepanjang sesi perundingan. Memandangkan bahasa Inggris bukan bahasa ibunda, memahami bertutur perlu diperkukuh melalui latihan pertuturan serta pembacaan bahan berkaitan perundingan. Latihan ini harus merangkumi pemahaman slang, intonasi serta gaya komunikasi yang biasa digunakan oleh penutur asli. Sebagai contoh, warga Amerika Syarikat sering menganggukkan kepala sebagai tanda setuju dengan apa yang disampaikan oleh pembicara dan cenderung bersandar ke hadapan untuk menunjukkan minat terhadap perbicaraan. Poin yang seterusnya ialah strategi komunikasi dalam perundingan. Sebagai perunding, strategi komunikasi yang jelas, berstruktur dan fleksibel adalah kunci kejayaan. Memahami objektif perundingan, teknik berkesan serta menyesuaikan pendekatan mengikut konteks budaya dan personaliti pihak lawan memastikan proses rundingan lebih lancar dan efektif. Sebagai contoh, dalam rundingan komersial di Amerika Syarikat, pihak lawan sering menggunakan pendekatan perundingan yang lebih tegas dan agresif dengan memberi penekanan kepada fakta, angka, dan kelebihan persaingan. Dalam situasi ini, seorang perunding harus bersedia untuk mengendalikan tekanan tersebut dengan mengekalkan sikap profesional, berpegang kepada data dan bukti yang kukuh, serta menguasai teknik komunikasi yang dapat mempertahankan kepentingan organisasi atau pihak yang diwakili. Sebaliknya, dalam perundingan yang melibatkan negara-negara yang lebih menitik beratkan hubungan jangka panjang seperti Jepun dan Korea Selatan, pendekatan yang terlalu konfrontasi mungkin tidak berkesan. Sekian, terima kasih. Saya Nur Dianti binti Sulong, nombor metrik 290226. Saya akan sambung pembentangan.
Poin seterusnya ialah prinsip asas dalam perundingan. Bagi memastikan perundingan dapat berjalan dengan lancar, prinsip asas dalam perundingan juga bakal didalami termasuk teknik diplomasi, penyelesaian konflik dan strategi perundingan yang sesuai dengan latar belakang budaya yang berbeza. Sebagai contoh, dalam perundingan dengan wakil dari Amerika Syarikat, gaya komunikasi yang tegas, langsung dan berasaskan fakta adalah kebiasaan. Perunding dari negara tersebut cenderung menilai ketulusan, hujah yang logik serta data yang kukuh dalam membuat keputusan. Oleh disebabkan itu, penggunaan teknik diplomasi yang bersifat objektif dan berstruktur amat penting bagi memastikan rundingan berjalan dengan sangat lancar. Selain itu, kepentingan membangun hubungan baik dalam perundingan. Memandangkan interaksi sosial memainkan peranan yang sangat penting dalam perundingan, usaha untuk membina hubungan baik dengan perwakilan dari negara lain juga bakal dilaksanakan bagi meningkatkan kepercayaan dan memudahkan proses rundingan. Hubungan baik dalam komunikasi merujuk kepada hubungan harmoni antara individu yang membina kepercayaan dan saling memahami sekaligus meningkatkan keberkesanan komunikasi serta melancarkan interaksi secara lebih bekerjasama. Selain itu, hubungan yang baik dapat membantu melancarkan komunikasi dan mengurangkan risiko salah faham yang sering menjadi punca kegagalan sesuatu rundingan. Dalam konteks rundingan antarabangsa, memahami budaya dan etika perundingan negara lain juga penting kerana setiap negara mempunyai gaya komunikasi yang berbeza. Sebagai contoh, rundingan di Amerika Syarikat lebih menekankan ketulusan dan ketegasan, manakala di negara seperti Jepun, membina hubungan baik sebelum perbincangan rasmi bermula adalah amalan biasa. Seterusnya, nama saya Nur Adlina Syafiqah binti Mahdi, 290218. Strategi komunikasi terbaik untuk mengurangkan perbezaan budaya bermaksud penyampaian mesej secara terus, jelas dan tepat tanpa menggunakan bahasa berkias atau terlalu bersifat subjektif. Sebab-sebab strategi ini disesuai digunakan. Yang pertama, mengurangkan risiko salah faham antar perunding. Yang kedua, meningkatkan kecekapan proses perundingan. Yang ketiga, salah satu cara untuk menyesuaikan diri dengan budaya barat. Yang terakhir, membina kepercayaan antara pihak yang berunding. Strategi komunikasi bukan lisan. Non-verbal communication strategy bermaksud penyampaian mesej melalui elemen selain daripada kata-kata termasuk ekspresi wajah, gerak tubuh, nada suara, bahasa isyarat dan jarak antara individu semasa berinteraksi. Elemen-elemen dalam strategi komunikasi bukan ekspresi wajah yang positif seperti senyuman. Yang kedua, gerak tubuh yang yakin seperti berdiri atau duduk dengan postur tegap serta menggunakan pergerakan tangan secara terkawal. Yang ketiga, nada suara dan intonasi yang terkawal. Yang terakhir, berjabat tangan menunjukkan profesionalisme. Assalamualaikum, nama saya Nur Halidah binti Muhammad Khalid, nombor metrik 290207. Saya ingin menerangkan strategi komunikasi penyesuaian budaya. Strategi komunikasi penyesuaian budaya merujuk kepada keupayaan individu untuk memahami, menyesuaikan diri dan mengadaptasi gaya komunikasi mereka mengikut budaya pihak lain dalam sesuatu perundingan. Ini melibatkan usaha seperti meniru dialek, memahami adat resah dan mengamalkan etika komunikasi yang sesuai dalam budaya berkenaan. Apabila seseorang menunjukkan usaha untuk menyesuaikan diri dengan budaya lain, ia mencerminkan sikap hormat dan sesungguh untuk berinteraksi secara efektif sekaligus meningkatkan hubungan kerja yang lebih baik. Dengan memahami budaya pihak lain, komunikasi menjadi lebih lancar dan mudah kerana terdapat keserasian dalam komunikasi. Sebagai contoh, saya telah menyesuaikan dialek dan sebutan bahasa Inggeris mengikut gaya pertuturan barat dan ia terbukti dapat memudahkan pemahaman. Strategi komunikasi penyesuaian budaya memainkan peranan penting dalam perundingan antarabangsa. Dengan menyesuaikan diri kepada budaya pihak lain, individu dapat membina hubungan yang lebih kukuh, mengurangkan salah faham dan mencapai hasil perundingan yang lebih berjaya.
Kesimpulannya, sebagai seorang perunding, beberapa langkah penting harus diambil seperti melakukan kajian awal mengenai budaya dan protokol perundingan, penguasaan bahasa Inggeris dalam perundingan, strategi komunikasi dalam perundingan, prinsip asas dalam perundingan dan kepentingan membangun hubungan baik dalam perundingan. Selain itu, strategi komunikasi yang sesuai seperti strategi komunikasi langsung, strategi komunikasi bukan lisan dan strategi komunikasi penyesuaian budaya perlu diterapkan semasa perundingan berlangsung. Dengan melaksanakan langkah-langkah dan strategi komunikasi yang tepat, proses perundingan akan berjalan dengan lancar dan mencapai hasil yang diinginkan. Sekian sahaja, terima kasih daripada kumpulan kami.